dalam live action Malaysian movies kita tak pernah tengok lagi something ambitious macam ni, apatah lagi world building across different movies, across different platforms. So far Astro Show dia tak tunjuk too much benda yang membuatkan aku macam ni confirm akan sucks, aku tak nak bagi benefit of the doubt. Sebab movie-movie Polisi Bo best, High Council best. Lepas tu yang to me Long Man was okay, tapi ramai tak suka, fine. Yang tu pun even yang benda orang tak suka tu dia pun nak buat TV series untuk address balik benda tu. Proof of concept kita tengok ni bagi aku nampak cantik, nampak best, nampak hype. So walaupun kita ada banyak tanda tanya, aku again cakap benda sama yang aku cakap sebelum Long Man movie keluar. Aku rasa this deserves kita punya patience, benefit of the doubt and support. So, kau tahu aku macam duyung tu kalau nak lempang, kau akan tengok lah aku lempang tu macam mana. Tapi benda ni dia bagi kita things yang sebenarnya deserve lah untuk kita macam benefit of the doubt lah. Jangan lah. Aku actually tak faham kenapa Long Man tu even sebelum keluar orang dah bermati-matian nak pancung lah, nak jatuhkan dia lah, nak apalah. Tu macam maybe saya nak buat page masing-masing viral ke apa, aku pun tak sure kot. Tapi harap benda tu tak berulang lah dengan Astro Show Cinematic Universe ni. Kalau korang tak suka Long Man pun at least respect lah High Council dengan Polisi Bo. Sebab yang tu kita unanimously agree berkualiti kan. So let's give these things a chance guys. Kalau tak best jangan risau, kita first yang akan tibai benda ni. Kau boleh join, mari.